Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke satu kedai nasi Arab baru, Chef Hadramaut namanya. Betul-betul bersebelahan dengan Putra Pemai Chicken Chop yang viral, chicken chop murah tu. So ni kedai nasi Arab baru lah, sebelum ni bukan kedai nasi Arab. So of course kita pergi nasi Arab kena order nasi mandi, dan aku order juga shawarma dia. So kita try dulu nasi mandi dia. So nasi mandi dia basically nasi Arab dengan ayam mandi lah, okay. So kalau tengok sini ayam dia memang very juicy, dan senang, memang macam mana, sangat soft tau. Kenapa cakap soft? Sebab aku baru je letak aku punya sudu dengan garpu tu, baru nak ceraikan. Aku ingatkan macam ada keras-keras sikit, tapi letak je terus bercerai daripada badan dia punya isi tu. So memang sangat-sangat lembut, but at the same time very juicy. And perapan dia pun pada aku okey lah, ada rasa perapan ayam mandi tu. So aku tak tahulah bahan-bahan yang diletakkan untuk perap ayam mandi ni apa, tapi aku boleh rasa tak adalah kata blend ke apa kan. So dari segi in terms of ayam mandi dia, pada aku okey. And aku cuba pula makan dengan dia punya kuah. Okay, kuah dia tu aku letakkan nasi, dan aku makan dengan ayam. And I would say dia, masalah nasi ni adalah dekat dia punya nasi dan dekat dia punya kuah lah kot. Dia agak blend kat situ. So kalau kau makan nasi dan kuah dia saja, kau tak rasa apa-apa rempah. Tapi bila kau makan dengan ayam mandi dia, it blends well lah. Bila kau makan dengan ayam mandi tu, baru kau dapat rasa rempah daripada ayam tu. Tapi kalau kau makan nasi dia saja, pada aku nasi dia kurang sikit. Kurang dari segi rempah-rempah tu lah. And dia agak, orang kata apa, nasi dia tu macam berketul-ketul sikit. I mean like macam setiap ketul nasi tu kau boleh rasa. Sebab macam kalau nasi yang macam sedap, dia macam lembab-lembab sikit kan. Bila kau makan tu dia macam very soft kan, very, orang kata dia cling to each other. Tapi yang ni tak, dia berketul-ketul sikit. So itu je lah. And ni dia punya shawarma, kalau by the looks of it nampak sedap gila. Okay, and dia dah bahagi siap-siap, bahagi dua. So senang lah untuk makan kan. And kalau kau tengok isi ayam dalam dia pun memang banyak gila. So aku try dengan dia punya, of course lah, sos cili dengan sos, aku tak tahu ini rasa sos mayo je kot, bukan sour cream. So bila aku makan tu memang I would say, kalau berbanding dengan nasi mandi tadi, I would say shawarma dia is better lah. Memang lagi sedap. Okay, ayam dia segala rempah ratus dalam ayam dia tu, rasa perapan ayam tu sangat kuat. So bila kau makan dalam balutan shawarma tu, memang rasa gila, rasa sedap gila. Tambah pula bila kau cicah dia punya sos mayo apa semua tu, memang senang cerita, rasa very rich lah, very rich. And I would say in terms of dia punya roti shawarma, dia punya texture tu a bit tak kata keras, tapi dia macam ada a bit hard texture. Sebab kadang-kadang ada orang buat shawarma tu, dia punya roti tu lembut sangat. So macam kau nak pegang susah tau. Dia susah nak pegang bahan-bahan yang ada dalam shawarma tu. Tapi yang ni bila dia ada hard texture tu sikit, dia macam lebih utuh. So macam kau nak makan pun senang. And ada crispy texture tu sikit. So okay guys, so untuk Chef Hadramaut, okay, kedai nasi Arab yang baru buka dekat area Section 15 Bangi ni, okay, betul-betul sebelah dengan Putra Pemai Chicken Chop, which is kedai viral tu lah. Aku dah pernah review banyak kali dah kedai tu. I would say very very affordable. Okay, untuk makanan Arab, it's very affordable dengan maksudnya bukan makanan Arab yang kat tepi jalan tau. Even kat tepi jalan pun ada yang lagi mahal daripada tu. Ini ada kedai, proper kedai dia pun cantik, dengan harga yang macam tu. I would say it's pretty affordable lah. Sebab aku pergi mana-mana kedai nasi Arab, kalau ada hiasan cantik itu sikit dah harga puluh-puluh dah. Yang ni affordable and quite nice lah. Okay, makanan dia okay. Nasi mandi macam aku cakap tadi, nasi mandi dia memang ada kurang dia, which is sorry, aku kena kuatkan sikit sebab dah hujan. Okay, ada kurang dia dari segi nasi dia and dia punya rasa kuah tu. Tapi ayam mandi tu menyelamatkan lah. Sebab ayam mandi dia tu sangat-sangat lembut. Kau pegang tu pun dah bercerai daripada badan, memang sangat-sangat lembut. Tapi dalam masa sama very juicy dan sangat orang kata tasty lah kan. Dia menyelamatkan nasi mandi tu. And while dia punya shawarma memang sedap gila. And pada aku, dia bagi satu rasa yang baru dekat shawarma yang aku biasa makan lah. Kalau aku beli kat mana-mana shawarma, kalau orang Melayu buat ke orang Arab buat sendiri pun, tempat-tempat lain, dia macam roti shawarma dia pakai tu agak nipis. So dia macam kadang-kadang tu susah kita nak pegang sebab inti kat dalam banyak kan. Tapi yang ni dia guna roti shawarma yang agak tebal lah. Tebal sebenarnya, sorry, aku bukan nak cakap hard. Dia thick. Okay, dia agak tebal. So dia lebih, shawarma tu lebih utuh dan senang untuk kau pegang dan makan. So I would overall I would say a very affordable kedai nasi Arab. I mean like, kalau kau nak
kau mengidam makanan Arab tapi kau tahu makanan Arab ni a bit spicy, kau boleh datang sini lah untuk try. So aku rasa itu saja. Oh, by the way aku order juga satu air which is honey lemon ke apa. Itu pun memang padu lah. Air dia pun tak mahal lah, RM5, RM4 macam tu. So worth it lah, worth it. So I would say I will give a rating of 8.8 out of 10 untuk Chef Hadramaut. Kenapa aku tak bagi 9? Sebab sebab nasi Mendy dia tu ada kurang sikit. Itu je lah. Tapi overall memang it deserve 9 and above lah sebenarnya. Tapi ada slack sikit kat situ. 8.8 out of 10 untuk Chef Hadramaut. So aku rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.